Selamat petang, saya dari orang awam, iaitu dari Kajang, melaporkan di mana pada hari ini berlakunya hujan lebat yang amat-amat lebat dan berlakunya bencana lah. So rakyat di Kajang semua menjadi satu masalah, iaitu namanya susah banjir. Seperti yang ada tuan-tuan lihat di sini dan di sebelah kiri saya, iaitu berlakunya kerosakan kenderaan awam. Tuan-tuan boleh saksikan keadaannya. Dianggarkan lebih kurang dalam 200 biji kereta. Semuanya ditenggelami oleh air, iaitu berlakunya limpahan dari parit ini. Sangat mengerikan. Nasihat daripada saya, nasihat daripada saya yang mana orang awam di kawasan Kajang, tolonglah berhati dan lihat anak-anak anda adakah di sekeliling anda, awasi anak-anak anda. Itu pesan dari saya.